Ni lah, ada telur ni, tak tahu apa lagi dia. Roti. Nasi pun ada tu. Oh, tu dia abang makan nasi. Hotdog je ni dah. Oh ni, kentang ada. Popia. Oh. Ah ni. Slice ni. Memang ni sayur-sayuran. Kopi panas ada, kejap lagi. Ini jeruk-jeruk ada ni. Ini apa ni? Madu-madu ni. Biskut. Okay, jom sarapan dulu habis air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ni tak pakai mikrofon mikrofon jam. Mungkin sejuk Turki. Sekarang kita dari Busan. Pagi 7.30 pagi. Ini area asalan sekitaran sedikit gambaran. Itu hotel Gold. Kita dah nak gerak 7.30 ke Istanbul. Sini banyak kereta Skoda, Renault, Gold City, Bursa, Iris ni jadi masuk ke Turki. Ini rakan-rakan daripada Indonesia. Ni co-pilot kita. Terbaik. Good. Sedikit gambaran sekitaran tu dia. Pusing. Gunung ganang. Bumi Turki ni boleh katakan 70-60% keadaan bergunung. Ni bas kita, Alfa Travel Agency. Sejuk 12 darjah. Supermarket. Turkiye Bank Kasih. Apa masalah? Bank Kasih Oh ni. Daripada mana bang? Daripada mana? Daripada mana? Indonesia. Saya Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia tak ada Ni Renault. Ni Audi. Volkswagen. Oh bukan, Renault. Macam Volkswagen Cantik model yang sporty.
Haji daripada mana? Haji daripada mana? Dari Indonesia. Okey, dari Malaysia. Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ajar-ajar semua ni. Boleh kampung? Belum. Ni semua nak berpindah randah ni. Pindah lagi. Ajar macam okey. Waalaikumsalam ajar. Ni pokok apa ni? Ni dah siap sedia ni. Gerak pagi. Terus masuk. Ni abang bawa bekal ni. Sejuk kan? Kesejukan ni. Bawa bekal. Sana. Sini. Banyak beg kan? Betul-betul ni. Loading 7:30 pagi. Bos ni. Okey tak? Okey betul salut ni. Selamatan ayam gedik ayam gedik Turki. Sini area bursa Turki pukul 8 pagi. Sekarang perjalanan mengalir ke Istanbul. Ini penerangan sekitaran maklumat. Sana ada apa dah? Media Mart lah. Tu ada Media Mart. Sini ada Shell ini macam syarikat minyak ni Turki. Sekitaran Bursa. And the city, we call this a green city, green Bursa. It was green before the factories actually. And the city developed. Stadium. Which are traveling defense the Turks actually. By the way, if you are right inside Stadium Bursa. This is the first stadium. The shape looking like a crocodile. And the football, soccer is the most popular sport in our country. And all the football teams have their own animal symbol. For this city, it is a crocodile. Bursa Sport Football Club. This is their stadium. Stadium. This is their stadium for soccer, football stadium. But in our country, we have no crocodile, by the way. Boski. Yeah, but this is the symbol of that football club. I am supporter of the Northern side. Kat Turki dah ada dah. And also you have Beşiktaş, black and white. Bas sambung lah. In our country, we are not fun. We are holidays. If you go to the stadium, atmosphere. When we go to the Grand Bazaar, when we go to the spice market, okay, prices, the more or less similar like the spice market. And also they are manufacturing Turkish gas, especially the hardcore Di Turki ni banyak tak ada interchange banyak interchange area bandar di bawah. Kita banyak lalu bawah tak banyak menggunakan sistem interchange flyover.
if you're interested in something that remember again, their price is more and less. I think maybe 20, 30 Turkish liras, $1 or $2. It's cheaper here. Okay.